Yang akan masuk kubur adalah amal dia sahaja. Rasulullah minta kita ni segera beramal, sebab amal saja yang boleh menyelamatkan kita waktu kita nak balik bertemu dengan Allah. Kan ada hadis, ada 3 perkara bila orang tu meninggal, dia akan tinggalkan 3 perkara. 3 perkara ni akan ikut dia pergi ke kubur, 2 perkara akan balik, 1 akan bersama dengan dia. 2 perkara tadi yang akan pulang apa dia? Harta dan juga ahli keluarga. Tak ikut dia masuk kubur sekali. Yang akan masuk kubur adalah amal dia sahaja. Jadi adakah amal soleh yang kita nak bawa pulang bersama dengan kita, ataupun amalan yang tidak baik. Jadi kita kena banyakkan amal soleh di atas muka bumi ini. Segera beramal, fastabiqul khairat. Tapi ada 7 halangan besar yang boleh menyebabkan kita tak boleh nak buat amal yang banyak. Jadi sebelum sampai ke 7 perkara tu, buatlah amal betul-betul. Apa 7 perkara tu? Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah kekayaan. Miskin dan kaya ini boleh menghalang kita daripada beramal. Miskin sangat pun tak boleh, kaya sangat pun tak boleh. Miskin sampai lupa nak beramal, kaya sampai lupa nak beramal. Yang ketiga adalah sakit yang melemahkan tubuh badan. Bila dah sakit, tubuh badan pun tak sihat, nak beramal banyak pun dah tak boleh. Yang keempat adalah usia tua yang melemahkan. Biasalah kalau dah tua, nak buat apa pun dah tak larat. Waktu tu nak beramal pun dah tak boleh. 3 perkara lagi, benda ni memang dah dimuktamadkan, iaitu kematian yang mengejutkan. Mati ni kita tak boleh nak kawal. Inilah halangan yang boleh menghalang kita daripada kita nak buat amal atas muka bumi. Kalau dah mati, nak beramal apa lagi? Dah masuk kubur, tak boleh nak beramal dah. Waktu hidup saja kita boleh beramal. Yang keenam adalah fitnah besar Dajjal. Bila Dajjal datang nanti, itu adalah ujian yang paling besar, sejahat-jahat makhluk yang akan menguji iman kita, yang sangat-sangat kita takuti. Jangan sampai masa tu baru kita nak beramal. Tak boleh dah, waktu tu hujan sangat-sangat dahsyat. Yang ke-7 yang terakhir adalah kedahsyatan hari kiamat. Bila kiamat dah datang, dah sampai, terbit matahari daripada sebelah barat dan sebagainya, waktu tu beramal pun dah tak guna. Jadi sebelum sampai 7 halangan ini yang menyebabkan kita tak boleh nak beramal, buatlah amalan sebanyak yang mungkin. Isilah kantung amalan kita dengan sebanyak mungkin pahala untuk kita bawa balik pulang bertemu dengan Allah